Menyelusuri Tripoli, Lebanon, kota berdaya tahan. Tripoli merupakan bandar kedua terbesar di Lebanon. Ianya tersohor dengan warisan budaya yang kaya dengan mercutanda sejarahnya yang ikonik. Ia terletak kira-kira 85 km di utara Beirut. Tripoli berfungsi sebagai ibu kota wilayah utara Lebanon. Ia menggabungkan tradisi kuno dengan kehidupan moden. Namun, di sebalik wajah vibrantnya, Tripoli berdepan pelbagai cabaran ekonomi dan sosial, termasuklah kewujudan kem pelarian Palestin. Sejarah Tripoli bermula sejak era Phoenicia apabila bandar ini menjadi pusat penting bagi perdagangan dan pertukaran budaya di rantau ini. Bentuk seni binanya diperkaya dengan mercutanda seperti benteng Tripoli, Citadel of Tripoli, mencerminkan kepentingan strategiknya sepanjang sejarah. Pun begitu, meskipun ia kaya dengan nilai sejarah, Tripoli tetap bergelut dengan kemelesetan ekonomi dan ketegangan sosial yang semakin parah akibat kemasukan pelarian dari negara-negara jiran. Kem pelarian Palestin di Tripoli mencerminkan peranan bandar ini sebagai tempat perlindungan bagi populasi terlantar. Dua kem yang paling menonjol adalah kem Bedawi dan juga kem Nahr al-Barid. Masing-masing mempunyai sejarah unik dan cabaran tersendiri. Kem pelarian Bedawi ditubuhkan pada tahun 1955. Ianya terletak kira-kira 5 km di utara Tripoli. Kem ini diwujudkan bagi menempatkan pelarian Palestin yang kehilangan tempat tinggal akibat Nakbah pada tahun 1948. Bedawi dibahagikan kepada 4 sektor A, B, C dan D yang menempatkan pelarian dari pelbagai kawasan di Palestin. Kem ini menghadapi tekanan besar pada tahun 2007 apabila konflik di Nahr al-Barid memaksa ribuan pelarian berpindah ke Bedawi, yang mana ia telah meningkatkan jumlah penduduknya 2 kali ganda daripada 15,000 kepada 30,000 orang. Walaupun infrastruktur Bedawi dianggap lebih baik berbanding kem lain di Lebanon dengan bekalan air dalaman dan sistem air yang telah diperbaiki, namun ia tetap menghadapi cabaran besar akibat pertambahan populasi. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Bedawi turut menjadi tempat perlindungan bagi pelarian Syria yang melarikan diri daripada perang saudara, menambah tekanan kepada infrastruktur dan sumber yang sedia ada. Meskipun begitu, kem ini telah membangunkan ekonominya sendiri dengan pasar yang rancak dan pelbagai inisiatif keusahawanan. Penduduk Bedawi memperlihatkan daya tahan yang luar biasa, mengekalkan semangat komuniti dan identiti budaya mereka. Kem pelarian Nahr al-Barid terletak kira-kira 16 km di timur laut Tripoli. Ianya ditubuhkan pada Disember 1949 oleh Liga Persatuan Palang Merah untuk menempatkan pelarian Palestin yang kehilangan tempat tinggal akibat Perang Palestin 1948. Kedudukannya yang strategik di jalan utama ke Syria menjadikan Nahr al-Barid hub komersial penting bagi penduduk Lebanon, terutamanya di wilayah Akkar. Sebelum kemusnahannya pada 2007, Nahr al-Barid dihuni lebih 27,000 pelarian Palestin dan dianggap sebagai salah satu komuniti Palestin paling makmur di Lebanon. Namun pada tahun tersebut, pertempuran sengit antara tentera Lebanon dan militia Fatah Islam menghancurkan hampir keseluruhan kem ini, meninggalkan hanya 5% struktur asal yang utuh. Usaha pembinaan semula telah dimulakan dengan UNRWA memainkan peranan penting, tetapi sehingga tahun 2019 hanya 54% kem berjaya dibina semula, menyebabkan ramai penduduk terpaksa tinggal di penempatan sementara. Rekonstruksi Nahr al-Barid turut dilingkari kontroversi, dengan beberapa penduduk percaya kem itu sengaja dihancurkan demi dibina semula sebagai model kawalan dan keselamatan bagi kem-kem lain. Kisah kem Bedawi dan Nahr al-Barid menyerlahkan isu-isu yang dihadapi pelarian Palestin di Lebanon secara keseluruhan. Ini termasuklah akses terhad kepada pekerjaan, pendidikan dan perkhidmatan kesihatan serta sekatan terhadap kebebasan bergerak. Pun begitu, penduduk kem ini berjaya membina komuniti yang dinamik dengan perniagaan kecil dan inisiatif komuniti memainkan peranan penting dalam kelangsungan hidup mereka. Tripoli dengan sejarahnya yang kaya dan kepentingannya dalam budaya juga menjadi cerminan cabaran berterusan yang dihadapi oleh komuniti pelarian. Kisah-kisah dari kem Bedawi dan Nahr al-Barid menjadi bukti ketabahan dan keazaman pelarian Palestin di Lebanon. Ketika kita merenungkan naratif ini, penting untuk mengambil iktibar dan memikirkan pendekatan dasar serta usaha kemanusiaan yang lebih berkesan bagi memperbaiki kehidupan komuniti pelarian di seluruh dunia. Jadi, untuk menangani cabaran ini, sokongan terhadap inisiatif yang meningkatkan infrastruktur, menyediakan akses kepada pendidikan dan pekerjaan serta mempromosikan integrasi sosial amatlah diperlukan. Meningkatkan kesedaran global tentang penderitaan komuniti pelarian juga dapat menyemai pemahaman dan empati yang mendalam
mendalam. Sekaligus ianya dapat mengukuhkan mekanisme sokongan yang lebih efektif. Juga, kajian mendalam terhadap pengalaman kem pelarian Palestin di Tripoli memberikan pandangan yang lebih jelas tentang kerumitan dalam menyokong populasi terlantar mencetuskan usaha ke arah penyelesaian yang lebih inklusif dan mampan.